Ya, okey. Okey, Assalamualaikum, bersama lagi dengan TS Acai. So sekarang ni hari ke hari ke-14. So 2 minggu saja kita sudah siap. Macam ni tengok. Kita dah siap pasang tingkap sliding. Lepas tu kita dah pasang 2 tingkap sliding dengan pintu besi ni. Okey, dan kalau tengok ni bumbung pun kita dah siap pasang. So kita bagi sama level lah dengan rumah sebelah. Okey. So sini kita. So untuk rumah jiran pun kita tak tinggal bata sajalah. So kita plaster siap bagi cantik lah untuk jiran kan. Dan kalau tengok kat tepi ni pun kita pakai corner bead lah untuk nampak dia sama bersegi. Okey, untuk hari 14 ni memang progres kita agak cepat. Okey, dan jom kita tengok dalam apa yang dah siap. Okey, so kalau tengok kat sini, okey jalan. Okey, kalau tengok kat sini sini semua kita dah siap simen. Tingkap ni kita bagi siap ada grill lah. So kalau yang mana yang follow daripada awal, sini dinding kita dah pecahkan. Dan juga dinding ni, ini untuk dinding bilik kita dah naikkan. So kau tengoklah. So kita plaster sama rata lah, cantik, kemas. Okey. Dan yang kita tinggal nanti akan shielding lah. So structure kita pakai structure yang banyak lah untuk shielding. So nanti semua ni akan ada plaster shielding. Alright. Nanti tiles kita akan pasang. So nanti kita akan skim coat kan semua kawasan ni. Skim coat bagi nampak cantik lah. Yang ni walaupun dinding asal, kita akan skim balik semua. Alright, jom masuk ke sini. Okey, dan ni untuk toilet. Toilet sini pun kita dah pecahkan dinding. Alright. So toilet dia akan jadi besar lah nanti. So nantikanlah, nanti kita akan finalizekan dia punya piping. Okey. Dan juga bilik belakang. Okey. Untuk bilik belakang, so dia dah jadi memanjang lah. Memanjang. Ni belum plaster lah, ni kita akan plasterkan semua. Yang ni yang tingkap belah sana tu. Alright. So ini adalah progres kita untuk hari yang ke-14. So stay tune. Bye bye.